Tak apa. Tu saya suka gurau macam ni. Nanti kita orang siapkan katil sekali. Lepas tu buat bilik untuk sewa Kita tu dia. Buat homestay. Bagus lah tu. Yang itu berapa banyak je tu yang apa ni yang ada hydraulik ke? Yang YB sponsor tu ada 12 kios. Itu memang KPKT yang pertama. Sebab yang ini semua dia dah ada damper sendiri YB. Oh dah ada Okeylah. Dia ada sekarang yang ini je yang YB buatkan 12 damper. Alhamdulillah. Terima kasih YB. Sama-sama. So yang lain-lain apa lagi masalah dengar tu? Apa ni nak apa? Mohon CCTV. CCTV. Sebab ada kecurian YB. Ada kecurian dia pecah masuk 2 kali. Ya betul. Ini satu YB, kita nak pasang sendiri YB. Mana? Yang ni satu dengan satu lagi. Oh yang tu. Oh dia apa ni bergerak. Ya YB. Satu lebih. Nak berapa CCTV? Dalam 2 unit atau 3 unit. 3 lah. Yang paling tinggi awak nak. 3 yang cukup. Cukup tempat dah. 4 okey. Tempat baju. Kita cek benda hari kata 4, kita kata 4. Seorang satu boleh? Kalau tak ada kios depan ni, orang akan nampak direct kat sini. Betul. Bagi idea bagi gitu. Okey baguslah. Yang ada tak orang yang boleh jack ni? Ada. Bila awak nak buat saya datang. Saya tolong pindahkan. Yang boleh pasang terus CCTV. Alright. Bumbung bertakung tu, air tu boleh buat terus. Jadi yang tadi sewa sebulan repair itu majlis yang buat. Makna 2 lah, 3 2 yang kita kena buat terus buat. CCTV dengan bumbung. Dengan palang. Palang. Untuk air lah. Paling penting air. Air dengan api ni saya akan bincang dengan tu balik. Kalau air dengan api baik air dulu. Air dulu. Api dia tak apa. Kalau panas gila kita boleh mandi YB. Jadi nanti korang panas dia orang kata dia orang mandi kat sini. Baguslah tu. Alhamdulillah. Okey, sama-sama. Terima kasih YB. Sama. Terima kasih banyak. Dapat nak. Longkang okey tak? Longkang okey. Longkang alhamdulillah. Air je kita air. Merah Saya tengok. Baik. Masih Okey, bye. Bye.